audit yang sangat mudah. Masya Allah. Ustaz, betul ke saya pernah dengar di Padang Mahsyar semua dosa kita ni akan dipaparkan kepada semua orang? Betul ke? Betul. Tetapi ada pengecualian terhadap orang beriman. Oh. Ketika semua orang dah dekat Padang Mahsyar, Ya. nanti akan berlaku Yaumul Hisab, yang mana Allah akan audit semua manusia dan jin dan haiwan sekali. Okey. Allah akan audit sedetail-detailnya. Tetapi di Yaumul Hisab ni akan ada dua cara Allah audit. Ya. Pertama, hisab yang mudah, ataupun dalam bahasa Arab hisaban yasira. Ini untuk orang beriman. Yang kedua, munaqasyah. Munaqasyah ni Allah audit memang dengan sangat detail, terperinci, tak terlepas satu pun. Ini untuk orang yang kafir, munafik ataupun fasik. So, siapa yang dimunaqasyah oleh Allah, which is Allah audit secara detail, confirm binasa. Allahu Akbar. Tapi siapa yang Allah hisab dengan hisaban yasira, hisab yang mudah, dia akan selamat. So hisaban yasira tu apa? Hisaban yasira ni ialah Allah akan panggil orang beriman secara personal. Ya. Di saat orang lain, orang kafir, munafik yang fasik, dosa ditayangkan kan, di khalayak ramai. Ya. Tapi orang beriman ni Allah tak tayangkan dosa mereka. Allah panggil secara personal. Allah tanya, betul ke kat dunia dulu kau pernah buat dosa ni? Kau ingat tak dekat dunia dulu kau pernah buat dosa ni? Kau ingat tak dekat dunia dulu kau pernah buat dosa tu? Allah ungkit segala dosa-dosa orang tu kat dunia. Lepas tu Allah kata, dekat dunia aku dah tutup aib kau, pada hari ni aku ampunkan semua dosa kau. Allahu Akbar. Subhanallah. Bayangkan ketika di audit oleh Allah, dihisab oleh Allah tu, orang beriman tu nervous juga. Yalah, Allah ungkit setiap dosa kan. Ya. So dia rasa binasalah aku. Tiba-tiba ending Allah kata, dekat dunia dulu aku dah tutup aib kau, hari ni aku sempurnakan dengan aku ampunkan dosa kau. So orang beriman ketika rasa sangat seronok. Itulah hisaban yasira. Masya Allah. Hisab yang mudah, spesifik VIP untuk orang beriman je. Tapi orang kafir, munafik ataupun fasik, fasik ni apa? Orang Islam yang buat dosa tapi tak nak taubat. Dia buat dosa terang-terangan, bangga dengan dosa, tak terima teguran, tak ada effort pun nak berubah. Ini fasik. So orang ni akan dimunaqasyah oleh Allah secara detail dan dosa mereka akan dipaparkan. Ketika tu dia tak boleh nak tipu. Semua akan jadi saksi. Panca indera dia, mata dia akan jadi saksi. Ya Allah, dia guna mata untuk tengok benda ni. Ya Allah, telinga cakap, dia guna telinga untuk buat ni. Mulut, ya Allah, dia guna mulut untuk buat ni. Tangan, kaki, hatta bumi pun jadi saksi. Bumi akan jadi saksi. Ya Allah, dulu dia buat dosa di atas aku. Ya Allah. Detail lah, tak terlepas satu. So siapa yang dimunaqasyah oleh Allah, binasa. Dan ada satu doa yang Nabi ajar. Ya. Kalau baca doa ni, Allah akan bagi kita hisab yang mudah. Oh, ada doa spesifik. Doa ni kita boleh baca bila-bila masa, tapi antara sunnahnya baca di tahiyat akhir sebelum bagi salam. Apakah doa tersebut? Allahumma hasibni hisaban yasir. Doa agar dihisab dengan mudah di akhirat, doa 70. Doa 70. Kalau dalam buku ni doa ke-70. Doa 70. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ustaz pernah dengar doa ni, Ustaz? Memang ada hadis, Ustaz. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. So kalau baca doa ni setiap hari, mudah-mudahan kita punya hisab di pada mahsyar nanti adalah hisab yang mudah lah. Nabi SAW pun baca doa ni, apatah lagi kita kan. Doa ini dibaca oleh Nabi Muhammad oleh Nabi SAW dan disebut oleh Aisyah dalam hadis sahih. Oh, Masya Allah. Jadikanlah amalan harian, sebab hisab yang mudah. Kita tak nak lah kita dihisab dengan detail dekat akhirat nanti. Kita kat dunia pun, kalau LHDN datang, kita dah bagi report dekat LHDN. Ada orang lepas lah. Tapi ada orang suspicious ni. So LHDN datang audit dengan detail. Pisang kadang-kadang LHDN bawa kita tak mampu dah nak fight. Tak mampu nak fight lah. Tak mampu dah. Itu baru dunia kan. Ya. Bayangkan kat akhirat, kita tak boleh sembunyikan apa-apa daripada Allah. Sebab itulah baca doa ni, Allahumma hasibni hisaban yasira, supaya dekat akhirat nanti Allah audit kita dengan audit yang sangat mudah. Masya Allah.